hebat macam mana pun, perancangan kita, perancangan Allah tetap yang terbaik. Macam kisah lelaki ni, nama dia Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Satu hari, dia dan isteri dia, Asma binti Umais, tengah bersiap-siap nak ikut orang Islam lain berhijrah ke Habsyah. Dia dah bungkus semua barang, dah jual semua harta, dah ready nak tinggalkan Mekah selama-lamanya. Tapi, masa dia nak keluar rumah, tiba-tiba dia nampak seorang lelaki tua yang sangat miskin. Orang tua tu cakap, dia tak makan dah berhari-hari. Ja'far jadi serba salah. Duit yang dia ada cuma cukup untuk perjalanan dia seorang. Lepas fikir lama, dia buat satu keputusan yang mengubah hidup dia. Dia batalkan hijrah dia, bagi semua duit dia dekat orang tua tu. Malam tu, dia mimpi jumpa Nabi SAW, senyum dan cakap, "Wahai Ja'far, Allah dah gantikan hijrah kamu yang terbatal tu dengan 2 sayap di syurga." Yang subhanallah. Pengajaran yang boleh kita ambil dari kisah ini, buatlah baik kepada sesiapa sahaja, dengan niat ikhlas, kerana Allah semata-mata. Jangan lupa subscribe Nadi Taubat untuk perkongsian yang bermanfaat dan memberi pengajaran kepada kita dalam menuju jalan yang diredai Allah, insya-Allah.